Soalan yang pertama, apakah hukumnya bila kita tidak membaca bacaan sujud dan rokok? Kita sujud dan rokok. Contoh dalam rokok kita sunat baca beberapa bacaan, antara yang viral yang datang sampai kepada kita, Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Dua riwayat ada. Riwayat yang paling banyak Subhana Rabbiyal Azim, riwayat yang kedua Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Boleh baca satu atau kedua-duanya sekali, okey. Dan bila kita sujud, sunat kita baca Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih dan bacaan yang lain. Okey. Apakah hukum kalau kita sujud dan rokok tak baca apa-apa? Hukumnya sah rokok dan sujud kita. Yang rukunnya ialah rokok dan sujud. Bacaan sunat. Siapa yang baca dapat pahala dan kelebihan. Siapa yang sengaja tak nak baca, perbuatan dia itu makruh, walaupun solat dia sah. Kerana mukhalifus sunnah itu makruh. Sengaja menyalahi apa yang Nabi buat pada perkara sunat, makruh. Jadi sebaiknya bacalah. Okey, paling kurang sekali. Kalau 3 kali itu sempurna. Okey, kalau kita jadi imam jangan panjangkan. Kalau kita semayang seorang, 1000 kali boleh kata Subhana Rabbiyal A'la dalam sujud. Nampak? Tapi kalau semayang jadi imam, baca 3 kali sudah memadai. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Kerana apa? Kerana Nabi pesan, Iza salla ahadukum linnasi falyukhaffif atau kama qala, apabila kamu jadi imam kepada orang ramai, maka ringankanlah solat kamu. Nampak? Nabi cukup-cukup ringan. Tengah nak baca surah, duduk menangis, dipendekkan bacaan. Itu contoh yang terbaik Nabi. Luar semayang dia yang terbaik, dalam solat dia yang terbaik. Tengah baca surah, budak menangis, dia potong surah tu. Faham? Terus pendekkan surah dan rokok, supaya mak dia cepat angkat budak tu. Kita ni bila orang suruh jadi imam, budak menangis, panjangkan lagi surah, sakit hati kat budak tu. Lagi nampak? Lagi budak menangis, lagi kita wallazi inna lawan terus. Faham? Bengong punya tu imam. Tapi bukan buah cepedak lah, kat lain tu kodiang. Nabi tunjuk contoh tu. Padahal dia suara paling sedap dalam dunia ni. Sedap. Budak menangis, dislowkan, dicepatkan, kerana bersama dengan yang disuruh, wal yukhaffi. Nah,